Sebab tu dia tetap semangat sebab dah akan kena keluar duit RM1,000 lagi esok. Kau akan jilat ludah kau balik. Maksudnya kau akan tarik balik kata kau tu. Betul tak? So yang sikit dia lain lah. Dia macam pejal. tengok ni lah. Macam jelly. Tak boleh. Janganlah bau. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back again to One Kancili YouTube channel. So today, tonight. Sekarang dah pukul 11. And then belakang ada dak tembam. Dak tembam. Kita orang nak hantar barang dekat bawah. And then kita nak house tour, hotel tour. Tadi dah pause Spora. Esok pause lagi. Sebab kita tengok konten ni tu. Konten sebelum ni. Konten kita orang main game apa? Yang seorang huruf, seorang perkataan, benda tembam menang. Buku darah betul. Dia luck dia je. Sebab tu dia tetap semangat sebab dia akan kena keluar duit RM1,000 lagi esok. Dia nak pergi kereta dulu Kereta dulu nak hantar barang. Tu. Ini malam-malam mesti tutup je. Apa tu? Ish, baik tu. Baik apa tak bagi orang duduk. Takut hujan. Atas tu tak ada atap ke? Tak ada kot. Baik tu. Licin tu. Ya. Ini kalau gaji basic tak 3-4 ribu tak tahu lah. Tiap malam kena buat siap. Bam, okey Mam hari ni Mam. Okay. Happy. Beli apa ni Mam tadi Mam? Makeup baby. Beli kasut New Balance. Beli Sephora. Esok nak beli Sephora lagi. Lepas tu makan. Kenyang tak? Dengar macam sikit kan. Masalahnya Sephora je dah berapa ratus. Ya tu. Sephora tu jahat tu. Sephora tu dua barang je dah 500 gitu. Itu pun ambil yang barang biasa. Kalau ambil yang betul-betul foundation je. Sebab kalau satu foundation 300. tu lah. Ni hotel kita duduk. Sebab kalau kedai makeup biasa dalam 400 tu boleh dapat banyak benda tau. Betul tak? Kalau Sephora biasa lah. Itu pun kira okey. Dapat dua barang. Kadang eyeshadow je 500 Sephora. Lepas tu satu bahaya Sephora ni. Sekali kalau kau dah masuk kat barang high end, kau takkan patah balik dah. Ya tu. Apa pasal kita sejak masuk Sephora kita dah tak nak macam. Ya. Betul tu. Bila sekali dah test, lepas tu macam iPhone lah. Betul. Bila kau dari Android, lepas tu kau try ke iPhone. Korang setuju tak kalau biasanya Android user nak pakai iPhone, dia akan berat hati dan dia akan cakap iPhone mahal tapi sama je macam Android. Android lagi more better, lagi dah advance lah. Tapi sekali kau dah pakai iPhone, kau akan jilat ludah kau balik. Maksudnya kau akan tarik balik kata kau tu. Betul tak? Yalah, betul lah. Even dia macam-macam function di dalam tu. Contoh dia punya RAM besar ke, gig dia besar ke. Contohlah, lepas tu kamera dia boleh buat tu, boleh buat ni. Tapi tak tahu lah. Android still Android tu. Itu kan, Android kan. Kau mahal macam mana pun, even yang RM10,000 tu pun, yang macam nak kanda pakai tu. Tapi orang tetap nampak tu kualiti Android. Android still dia Android ada lah. satu trademark dia macam watermark macam ni. Ya, macam trademark dia lah. Even kau beli yang RM10,000 pun orang tahu kau tengah shoot ke Android. Tak tahu nak cakap. Tapi kalau entahlah gitulah. Dia bukan condemn tau, dia bukan condemn. Dia cuma kalau kau dah pakai Android, kau jangan kutuk orang iPhone. Betul. Ataupun kalau kau dah pakai iPhone, kau jangan kutuk orang Android. Tapi jarang orang iPhone kutuk Android. Biasa orang Android yang bitter gila dengan iPhone. Padahal kita senyap je, kita tak pakai. Lek je. Beli satu TV tu 70 Mac warna orange ni cash, lek je. Aku cakap lagi bagus daripada Samsung lah apa. Tapi bila nak ambil gambar, kau iPhone kau ambil. Zaman sekarang dah canggih. Orang ambil gambar pun dah tak ada dah ambil pakai telefon. Orang selalu ambil pakai ini je. DJI sekarang. Beli kamera biasa. Tu je. Yang kunci kereta? La ilaha illallah, kunci kereta tak bawa. Siap. Kunci kereta kata tadi dengan awak kunci kereta. Sumpah. Ya ke? Masa kita tengah pakai tu, cakap je kunci kereta. Bukan prank. Mengah je. Baju dia tak ada? Tak ada, semua gantung. Nak patah balik ni. Awak selalu macam tu tau. Kunci kereta sumpah tak ada. Dia cakap macam ni, je kunci kereta jangan lupa. Kan nak patah balik jauh. Ya. Masa tengah pakai tudung. La ilaha illallah. Kawak turun seorang. Sumpah lah je. Kau prank? Tak. Nak patah balik, jom. Orang pak kita macam dah on the way nak jadi hantu kan, nak marah kan. Jom. Nanti awak cakap pasal tu kan, nanti orang pakai Android bitter cakap orang iPhone belagak. Dia bukan belagak tau, tapi kalau korang perasan, biasa
iPhone user lag-lag dia diam je. Tapi yang Android user beta gila dengan iPhone. Lagi kalau iPhone baru keluar. Abang baru keluar. Betul. Mesti dia compare-comparekan. What the fuck? Compare. Macam benda siap. Lag-lag dah. Ya. Dah memang yang set baru. Asal je. Ya. Wah, ni apa weh? Silau. Ui, ni apa? Ui. Oh, tempat masuk. Oh, gelongsor bang. Ui, seram lah. Tak nak. Besok lepas salat kita nak main juga. Main Buat snooker. konten. Biar ada orang segan. Dua-dua segan. Sweet lah. Hi, good morning guys. So ni makanan yang kita orang ambil. Ni first round. So kita ada nasi lemak. Kita ada, tak tahu ni semua bagian telur. Nampak tu, dia ada telur ni korang. Telur apa yang ni, Bin? Century egg. Telur unta. Itu first time nak try yang ni. Lepas tu kita ada this one. Kita ada bubur. Kita ada dessert, pastry. Ada nasi lemak dah. Okay, so ni first round. Nanti kita second round. Dia bangun pagi dia baik mood. Hidung problem. Hey guys, good morning guys. So now saya sudah habis round 1. Kita makan nasi lemak, lepas tu telur-telur, roti-roti, pastry. Baik tu ada pastry tu. Jarang tu ada pastry kalau breakfast. Macam dessert je. Biasa dessert je. Tembam makan apa tak tembam? Bubur. Bubur. Bubur kosong. Bubur Ada nampak. Tapi kalau tengok makan bubur. Dah makan nasi lemak Tipu tak makan nasi lemak. Oh, makan tu. Aku dari rumah, kau tahu tak? Aku dari Melaka, aku teringat apa tau? Coco Crush dengan susu. Padahal kat rumah ada je, tapi macam dia bila makan dalam hotel dia lain tau. Dia macam itulah. Yang ni aku ambil ni cheese tau. Bukan cheese slice, cheese yang kotak-kotak. Aku tak tahu apa function makan cheese block. Apa function makan pagi-pagi ni. Tak ada ya? Wow, bau dia. Sedap. Okay. Mesti masin kan. Oh, rasa cheese Memang rasa cheese gila. Yang penting ni kita kena rasa ni Bin. Ni kau nak beli memang Ya, takkan jom beli. rasa jom benar tu. Lepas tu yang tekstur dia lain tau Bin. Dia macam Pejal. tengok ni lah. Macam jelly. Tak boleh. Janganlah bau. Sebab Tak orang tak habis nasi lemak dia. nasi lemak awak yang tak habis Dia ni anak orang kaya. Makan buang-buang. Tak tahu dia macam siapa sebab mak dia perangai. Walaupun nasi sebutir pun mak dia akan habiskan. Tapi dia punya perangai tak sedap sikit buang, tak sedap sikit buang. Dia ni tak ada bersyukur. Tak tahu kenapa tak ikut perangai ibu awak yang benda tu. Benda tu bagus tau. Ibu dia sampai tahap kadang sisa menantu dia, sisa aku pun dia makan. Bagus tau. Dia tak... Ibu is ibu lain. Itu kan contoh yang baik, ikutlah ibu. Guys, ada dimsum tu guys. Ada kopi, then ada waffle. Breakfast dia siap ada ais krim lah. Awak ambil flavour apa Bin? Yap. Yum, kalau ada. Saya red bean. Hai guys, ni kita dah baru habis makan sarap. And then ni kita nak jalan-jalan pusing-pusing. You got that tembam here. Ni kolam ni guys. Oh, boleh bancut tu. Oh. Tu dia punya gelongsor. Macam lepas tu sini kan, dia ada kids club. Ni mana? Oh ni pool. Pool sauna. Sauna atas ni. Dia ada kids club untuk budak-budak kan. Nampak tu. Lepas tu dia ada tempat pool. Buat main pool. Dan ada pingpong sana. So sini bolehlah santai-santai minum kopi petang-petang, ambil gambar. Ni malam ni tutup ni. Dia selubung dengan plastik. Tapi kita orang ada satu perangai tak suka ambil gambar. Ni kalau orang lain ni dah beratus-ratus gambar kan biar tempat gini cantik. Kita orang tak minat lah, kita tak tahu kenapa. Lepas tu bila balik kan menyesal nak edit-edit gambar, tak ada gambar lah. Banyak video je. Kolam dia. Ni kolam dia tadi daripada belah sini. Ni daripada sini kolam dia. Ni kolam budak. Malam cantik lah sini. Malam cantik kan? Sebab lampu-lampu. Malam cantik. Ini dia punya lobby. Lepas tu keluar sini tempat kolam renang. Lepas tu sana lift. Lepas tu bangunan belakang tu dia punya tempat breakfast. Lepas tu dia ada macam-macam. Ada sauna macam-macam lah.
Datuk dah kena buang dia bagi saya cakap. Jadi budak lempik duit. Jomlah nak naik bilik dah. Ni dah pukul 10 dah. Nak gosok-gosok baju, nak make up, nak kemas, nak balik dah. I think we must end this content now here. Malam-malam pagi-pagi kita jumpa lagi. Sikat dalam bahasa Inggeris. Bye. Assalamualaikum. Salam. Bye bye. My Glock in the gas room, stay with me. Not gonna edge just how they wrong when they rated me. Okay, they hated me. Take a big talk tree, take a hit of weed, make space between, make them squeal. Only pain will be motivated me. Now